membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 22 April 2025. Gangguan. Wahyu bab 1 ayat 4 hingga 18. Melalui rasul-rasul itu banyak tanda ajaib dan mukjizat dilakukan dalam kalangan masyarakat itu. Semakin lama semakinlah bertambah bilangan orang yang mempercayai Tuhan, baik lelaki maupun perempuan. Orang membawa orang sakit keluar ke tengah jalan, lalu semuanya disembuhkan. Imam besar dan semua yang bersamanya amat iri hati lalu menangkap rasul-rasul itu dan memasukkan mereka ke penjara umum. Tetapi pada malam itu malaikat Tuhan membuka pintu penjara lalu membawa rasul-rasul itu keluar sambil berkata, "Pergilah berdiri di bait suci dan nyatakan segala yang dikatakan tentang hidup baru ini kepada orang ramai." Kemudian seorang lelaki masuk dan berkata kepada mereka, "Orang yang tuan-tuan penjarakan itu sedang mengajar orang ramai di dalam bait suci." Dengan demikian, ketua bait suci pergi diiringi pegawai-pegawai lalu membawa rasul-rasul itu beredar dari situ tanpa menggunakan kekerasan, kerana takut direjam oleh orang ramai. Imam besar berkata. Petrus dan rasul yang lain menjawab, "Kami harus taat akan Allah, bukan manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang telah kamu bunuh dengan menyalibnya. Allah mengangkat Yesus kepada kedudukan mulia di sebelah kanannya sebagai anak raja dan penyelamat, supaya umat Israel dapat bertaubat dan dosa-dosa mereka diampunkan. Kami menjadi saksi dalam semua hal ini, begitu juga Roh Kudus yang dikurniakan Allah kepada semua yang taat akan perintahnya." Cerita di atas membuat saya ketawa. Ketua-ketua imam sedar bahawa penyaliban Yesus tidak dapat menghentikan gerakan yang Yesus telah mulakan. Mereka dalam keadaan terkejut dan cemburu. Jadi, mereka memenjarakan para rasulnya. Tuhan melepaskan mereka keluar dari penjara melalui mukjizat dan menghantar mereka terus ke dalam bait Tuhan di mana mereka mula memberitakan tentang Yesus sekali lagi. Bagaimanapun, ketua-ketua imam terlepas mendapatkan maklumat ini. Tidakkah mereka tahu atau sedar tentang tempat pertemuan itu? Apabila mereka tahu akhirnya, mereka langsung tidak mengendahkan mukjizat yang terjadi. Mungkin mereka harus menjaga maruah diri dari bertanyakan hal tersebut. Nampaknya para rasul tidak mengatakan apa-apa juga tentang mukjizat itu. Petrus terus memberitakan Injil kepada mereka di situ. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang telah kamu bunuh dengan menyalibnya. Allah mengangkat Yesus kepada kedudukan mulia di sebelah kanannya sebagai anak raja dan penyelamat, supaya umat Israel dapat bertaubat dan dosa-dosa mereka diampunkan. Adalah mudah bagi kita mengalih perhatian dari Tuhan kepada perlakuannya seperti mukjizat, penglihatan atau pengalaman yang indah. Petrus lebih mengerti sekarang. Dia tidak menumpu perhatian kepada kejadian-kejadian tetapi memberi tumpuan kepada Yesus. Yesus adalah segalanya. Yesus adalah Tuhan yang turun dari syurga untuk menjadi manusia. Yesus menyerahkan dirinya kepada penderitaan dan kematian demi kita semua. Yesus yang telah bangkit dari kematian telah menjadi sumber kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus yang begitu mengasihi kamu dan saya sehingga dia terus-menerus bercakap kepada Tuhan Bapa bagi pihak kita. Yesus menjaga kita dengan selamat dalam keluarga Tuhan sehingga hari pengembaliannya dan kita akan bersama dengannya buat selama-lamanya. Tidak ada Tuhan seperti Yesus. Yesus sangat mengasihi manusia sehingga dia memberikan dirinya kepada kita dan menjadikan kita miliknya. Petrus benar dalam pegangan hidupnya. Siapakah lagi yang menitik berat tentang mukjizat apabila kita mempunyai Yesus? Kita berdoa, "Tuhan, saya bersyukur Engkau memberikan dirimu kepada saya selama-lamanya.
terimalah hati saya sebagai balasannya. Amin.